Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Seorang mangsa kerugian lebih 5 gara-gara satu mesej yang dia terima dalam handphone dia. Rakyat Malaysia tolong dengar, anda akan menerima mesej ini yang sedang viral, yang banyak dah mangsa kena gara-gara mesej daripada scammer ini. Mangsa yang kehilangan lebih dia telah menerima satu mesej daripada satu nombor telco yang dia tak save, dia pun tak tahu daripada mana, yang mengatakan terdapat satu warrant, terdapat satu tindakan mahkamah ke atas dia. Dia diminta untuk hubungi satu nombor telefon yang tertera pada mesej itu. Apa dia buat? Dia takut, dia ikut arahan mesej itu walaupun dia tak tahu pun mesej itu daripada mana. Dan bila dia hubungi nombor telefon yang diberikan itu, kemudian dia telah diarahkan untuk berurusan dengan pihak lagi satu yang kononnya akan mengambil tindakan ke atas dia. Mereka berhubung melalui mesej dan seterusnya. Mangsa kemudiannya diarahkan untuk membuat beberapa pembayaran, kononnya untuk kos selesaikan kes lah, kononnya untuk bayaran lawyer lah, bayaran fee lah, bayaran tutup kes lah, bayaran clearkan nama lah. Kadang-kadang ada juga mangsa yang diarahkan untuk menyerahkan maklumat butiran akaun bank kepada tim yang menjalankan tindakan siasatan ini. Kononnya untuk tindakan penjagaan untuk mengelakkan daripada wang milik mangsa daripada dibekukan. Guys, saya akan ulas satu persatu tentang mesej ni, bagaimana untuk anda tahu ni scammer ke tidak. Sekarang anda lihat mesej yang diterima oleh mangsa ini. Okey, yang pertama sekali anda boleh lihat pada mesej itu, mesej datang daripada nombor telco. Nombor telco ni maknanya nombor 01 sekian-sekian lah. Saya nak bagi tahu anda, jika anda menerima apa-apa sahaja mesej yang kononnya tindakan daripada mahkamah, warrant lah, warrant tangkap lah dan sebagainya, yang kononnya daripada agensi kerajaan, nombor 01 sekian-sekian, itu scam. Agensi kerajaan ataupun mahkamah tidak akan menghantar anda apa-apa mesej, apatah lagi yang datangnya daripada nombor telco. Anda boleh lihat nombor telco ni hantar mesej RM0.00 defendant. Ni nak bagi tahu anda, ada mangsa dia percaya sebab ada RM ni. Kononnya mesej yang selalu anda dapat daripada talian rasmi kan. Ni saya nak bagi tahu awak, untuk nombor telco takkan ada mesej yang berbentuk RM0.00 ni. Kalau ada, inilah scam. Dah dua dah point yang mengatakan dia scam. Ketiga, anda boleh lihat dalam mesej ni ada penama mangsa kat situ termasuk nombor IC. Nak bagi tahu kepada anda seluruh rakyat Malaysia, sebelum scammer ni hantar mesej kepada anda, dia dah beli maklumat anda terlebih dahulu. Awal-awal dia dah pergi dapatkan anda punya maklumat, nama IC anda, kemudian baru dia hantar mesej kepada anda. Kenapa dia kena beli maklumat tu? Sebab bila dia hantar mesej seperti ini, ada nama IC awak kat dalam ni, awak percaya kononnya mesej ini datang daripada penguatkuasa ataupun agensi kerajaan berkenaan yang nak ambil tindakan terhadap anda. Ni nak bagi tahu. Lepas ni, walaupun anda dapat mesej yang ada nama IC anda sekalipun dalam mesej tu, jangan percaya kerana itu sebenarnya mesej daripada scammer. Seterusnya, anda boleh lihat terdapat perkataan pembekuan akaun. Ni nak bagi tahu tips nak tahu mesej ni scam ke tidak, senang je. Bila dia ada tulis pembekuan akaun, itu scam. Bila dia ada tulis warrant, itu scam. Bila ada tulis warrant tangkap, itu scam. Bila ada tulis warrant mahkamah, itu scam. Apabila anda melihat perkataan-perkataan yang saya sebut ini dalam mesej, itulah tandanya ini mesej daripada scammer. Kerana jika anda hendak ditangkap, anda hendak diambil tindakan mahkamah, anda akan dikenakan warrant, diorang tak akan hantar mesej, guys. Kau dah buat salah, buat apa hantar mesej nak bagi tahu kau? Kau cabut lari lah lepas tu. Formula yang Rahmat ajar, formula nombor 3, kau amalkan formula nombor 3 ni. Tolong bagi tahu semua orang, bila dapat apa-apa saja mesej, call, pastikan semak dan tanya dulu. Kalau dia kata ni daripada mahkamah, kau semak dan tanya daripada mahkamah dulu. Dia kata dia daripada kementerian so and so, dia kata daripada agensi kerajaan, daripada polis dan sebagainya, kau semak dan tanya dulu. Nak semak dan tanya, pastikan call nombor rasmi. Kau jangan call nombor yang dia bagi dalam ni. Ni nombor sedikit dia juga. Call balik guna nombor talian rasmi. Agensi kerajaan syarikat swasta. Saya tengok je mesej, saya dengar je panggilan yang awak terima, saya tengok je iklan yang awak tengok tu, saya boleh tahu itu scam ataupun tidak. Anda nak saya kongsikan rahsia, tips, formula, bengkel, seminar, latihan khusus
dan sebagainya. Bagaimana untuk menjadi masyarakat bijak digital? Nak belajar tentang keselamatan digital untuk elak daripada menjadi mangsa scam. Saya tengok je, saya boleh tahu. Saya akan hadir ke lokasi anda dan jemput saya akan hadir. Saya ada banyak contoh mesej-mesej dan iklan daripada scammer kepada mangsa yang saya boleh sharekan kepada anda. Tak nak kena scam? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.